Ramai orang rasa simpan duit kat bank tu dah cukup selamat. Tapi sebenarnya, duit yang kita simpan kat bank tu beku. Kita simpan, tapi bank yang pusingkan. Bank guna duit kita untuk bagi pinjaman pada orang lain. Malah kadang-kadang bagi balik kat kita juga. Tapi dalam bentuk hutang dengan cas keuntungan yang tinggi. Sebab tu kalau kita perasan, produk utama bank adalah hutang. Mereka ada sales team sendiri untuk jual pinjaman. Sebab itulah bank mesti pusing duit simpanan pelanggan untuk jana keuntungan. Tapi bila kita simpan emas, lain cerita. Emas tu di tangan kita sendiri boleh pusing emas tu untuk kembangkan kekayaan kita. Bukan bank. Contohnya kalau kita peniaga kecil, emas boleh jadi modal pusingan. Nak rolling business, pajak je emas di arah nu. Bila urus niaga dah selesai, tebus balik emas tu. Yang bestnya, modal kita takkan bocor. Sebab emas tu bukan macam duit tunai yang mudah sangat nak terguna sikit-sikit. Emas bantu disiplinkan pengurusan kewangan. Duit bisnes kekal sebagai duit bisnes. Jadi dengan emas, kita ada modal yang selamat, peluang jana untung melalui bisnes dan aset fizikal yang tak beku. Tapi boleh kita kawal sendiri. Kalau anda ada bisnes kecil atau nak mula urus kewangan lebih bijak, belajar simpan emas dan pusingkan sendiri kekayaan anda. Follow saya, kita sama-sama belajar cara simpan dan manfaatkan emas dengan strategi yang betul.